وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مصنف الله تعالى ونفعنا به وبالله في ذريات آمين. Masalah hadhihi masalah. Ini satu masalah. Hak Piramli kata ini ada beberapa masailah. Hak Piramli kata hak bukan kecil-kecil. Jumpa belalang. Ada beberapa masailah. Masailah tu jadi dia kalimah jamak daripada masalah. Masalah tu masalah tani masailah. Mana kata masalah tu satu masalah, masalah tani dua masalah, masailah. Masailah ni beberapa masalah. Jamak. Kalau ni jamak, siwak muthajum. Mafailah. Masjidun, masjidani, masjidatani, masajidah. Masajid, beberapa masjid. Jadi masalah sini masalah. Itu masalah satu masalah. Dia buat masalah. Jadi masalah ni orang banyak tanya. Boleh tak boleh ni? Tiada memadai. Tiada harus. Kalau sebut tak memadai dan tiada harus, lagi tiada sah. Puasa Ramadan dengan melihat bulan dengan teropong. Yang kita selalu tengok tu, ada masuk sehari nak kata bulan Ramadan, pakat panggil ya Tok Kondi, ahli-ahli fatwa dia ambil. Dia bagi satu tempat, di Lumuk ke, di Kota Kinabalu ke, di Pulau Pinang ke, di Johor. Satu Malaysia tengok pakai teropong. Lepas tu macam mana? Maka ruah batin kata pun ada tengok pakai teropong tak nampak ke. Dia rasa tengok kan. Tapi dia buat jamuan sok-sok masa tengok anak bulan tu udang galau urusan ni bak. Sangat. Kita beli hak son ni sikit ujung ni pun RM60 kilo. Ni udang galau son ni. Ramai dia jemput orang makan. Makan udang galau, makan sotong bakar. Tapi pasti kata, tu masalah lain. Dia pun nak makan punya pasal. Dia makan puru, makan lembu sekor, kambing sekor tu dia punya pasal. Dia nak makan macam mana? Makan sikit kalau ajak kita, malas dulu. Ya. Tapi maksud dia, pasti kata kalau pakai teropong, jadi pun tak nampak. Ada sebab nampak mana kata, dia tak nampak hari ni. Lepas tu malah kadang dia kata, raja-raja dia kata hari esok kami hari Jumaat dia kata puasa. Mana kata dia tak pakai teropong juga sebenarnya. Dia pakai apa? Dia pakai iddah, bilangan hari. Maka Nabi kata sendiri, sumu li ru'yati, puasalah oleh lisan kamu liru'yati, kerana memandang anak bulan. Waftiru, dan berbuka, mana rayalah, berbukalah oleh lisan kamu. Mana tak puasa adalah liru'yatihi, kerana memandang anak bulan. Fa inna ghumma alaikum, maka jika dikabut alaikum di atas kamu, fa'akmalu, maka sempurnalah oleh lisan kamu. Indata Sya'bana, akan bilangan bulan Sya'ban, salasina yauman, mana 30
nisbah hari. 30 hari lah. Sempurna 30 hari, bulan Syaban, maka kena puasa lah kita bulan Ramadan hari. Dah semula dah esok, 1 Ramadan. Jadi ada orang tanya, perselisihan pendapat di antara Malaysia dengan Thailand ni. Malaysia raya dulu, puasa dulu macam mana ni? Ni dia kira macam mana? Tengok lah. Syaban ni macam mana dia kira? Tak salah tu. Kadang-kadang matlak. Dia kira matlak. Tahu matlak bukan kereta Mazda. Matlak tu bukan nama kereta, bukan nama lori. Matlak ni tempat naik matahari. Jadi tempat naik matahari itu garisan tengah dipanggil khatul istiwa. Kalau kita mengaji sekolah itu khatul istiwa. Garisan lintang, garisan Antartika, garisan Arktik. Aduh, itu sain ambil tak? Sebenarnya dalam Islam ada dalam tu. Ditulis khatul, khatul istiwa. Mana asalnya khatul istiwa. Mana dia khatul istiwa ni garisan tengah. Garisan yang sama. Istiwa tu sama di antara bumi ni. Dia ada garisan tengah balik. Jadi matlak tempat naik matahari ni tak sama di antara Thailand dengan kita. Jadi tak ada masalah. Kalau kata sama, boleh tengok dulu. Kita tak tengok lagi. Kita pakai kita, dia pakai dia. Dua-dua tu. Tak ada masalah. Kalau raya dulu, raya punya masalah. 29 hari dia puasa, raya. Kita 30. Betul. Kalau kita 29 ke 30, betul tak? Pasal kebanyakan Nabi berpuasa bulan Ramadan, kebanyakan dia 29 hari. Dalam masa hidup dia mungkin 3, mungkin 4, 30 hari. Mana dua-dua tu? Tak ada salah. Cuma kalau kita pergi ke Thailand esok, esok raya tu. Hari apa? Contoh kita kata hari kita raya had mungkin. Dia raya hari Sabtu. Kita pergi gitu. Kena buka puasa. Kena pergi. Ada lah masalah-masalah yang akan datang. Kita tak habis lagi ni. Pasal esok cuti lah. Panggil esok tak habis lah. Gimana dia buat puasa ni? Baru ngaji sebab-sebab yang wajib puasa. Kena di atas kita. Lepas tu hak mula-mula kita ngaji martabat orang puasa. Mana hak pertama saumul awam, yang kedua saumul khawat, yang ketiga saumul khawatil khawat. Kita huraikan dulu. Baru masuk sebab-sebab yang wajib puasa Ramadan. 7 perkara ni. Dah habis dah 7, kena ingat aduh. Kalau tak ingat pun buat ingat hak mana salah satu hak mana. Jadi di sini dia kata tak boleh pakai teropong. Kalau kita tak sempurnakan bulan Syaban, maka kita tengok teropong, maka kita pakai hak teropong. Tak sah puasa kita. Ni ulama kata. Bukan kita ni saja dia kata. Nampak ni? Alif ha. Nampak? Alif ha tu ada makna tau. Kalau kita ngaji rumi YG yang mana ringkasan bahasa. Zaman ni zaman SMS. Hukum macam-macam ni. Tak lembut X saja. Kita pun ni. Apa benda ni? Zaman teknologi. Zaman bahasa pendek. Tulisan SMS tu sikit. Habis duduk. Aku nak buka-mu. Jadi itu. Pendek je tadi. Kita pun faham. Ni alif ha ni mana intaha. Mana intaha ni suklah perkataan Sabilal Muhtadi. Kitab Sabilal Muhtadi. Kitab Sabilal Muhtadi kata tak boleh. Kita ngaji dah ada mengaji kitab Sabilal Muhtadi sini. Ada kan? Ada orang ngaji Ustaz Pak Tasman. Tidak ada. Mana banyak kitab yang menyebutkan kita tak boleh puasa ikut teropong. Mana ikut ulama batu-batu ada yang teropong. Oh, nampak. Aku dah pakai tak mau. Dia kita tengok ru'yah. Ru'yah ni mata. Kalau tak ada mata, tak ada apa, tak dapat dengan mata seluruh umat Malaysia ni, kena sempurna 30 bulan Syaban.
kira pasal tu lah kita kena kira bulan Syaban, bulan Islam. Jangan kira Januari, Februari tu. Hak tu kita tahu, hak ni bulan apa Kita ni tahu bulan Ramadan dengan Syawal. Alif Muharram, berjalan tahu, Rejab, tak apa ingat. Zulkaidah, tak ingat. Ada 12 bulan bilangan di Islam. Di sisi Allah Ta'ala, mana 3 bulan ke, Allah tak ingat. Ada yang bulan yang dimuli oleh Allah Ta'ala. Tak boleh pulang bulan tu. Ya ada bulan-bulan ni. Mana di sisi Allah Ta'ala ni, ada 12 bulan. Pasal apa? Pasal Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil ahillah. Lagi menanya mereka itu yang Muhammad akan engkau anil ahillah, daripada tentang bulan. Orang-orang Arab Mekah dulu, dia akan tanya Nabi Muhammad cerita bulan. Kita tergambar dalam otak kita nak tanya ustaz, nak tanya alim ulama tentang bulan. Ditanya apa? Pasal apa bulan tu mula timbul kecil. Air 2 timbul besar sikit. Air 3 timbul besar sikit. Hari 15 bulan tu. Zaidun kabadri. Zaid seperti bulan. Muka menggambar pula Zaid ni. Lepas tu hari ke-6 dia kecil. Hari 7 makin kecil. Hari 16 kecil. Yang 17 kecil. 18 kecil. 19 kecil. Sampai hari ke-29 makin kecil. Serupa dia dua tadi. Kita tak tanya tu. Dia buat perbezaan di antara bulan dengan matahari. Matahari timbul kecil ke besar? Matahari tak timbul. Kecil. So, tak ada. Dia timbul bulan. Macam puyu astro. Parabola. Timbul. Naik. Tak ada kecil-kecil besar. Kecil-kecil. Tak ada tu. Kita tak berfikir. Ini menunjukkan makna bulan timbul kecil, matahari timbul besar. Inilah perbezaan. Orang-orang Islam nak pergi haji, nak kira bulan ni pasal apa? Pasal hari ni satu kecil, satu. 2 sampai 15. 3 purnama dah awak. Dia tak ada bilang kira kan. Purnama penuh. Mana 15? Purnama penuh je. Memang 15 dah. Penuh tak ada ni sikit pun lecong bulatan muka astro bulan tu. Tak ada sikit sengit. Mana tulis semua memang bulan tu. 15. Dua ini 16. Itu menunjukkan kita dah tahu. Ni bilangan hari. Pasal dalam bab perempuan, dikira bulan Qamariyah. Dia bukan bulan Syamsiah. Yang kita kira Januari, Februari ni Syamsiah. Mana matahari. Jadi kalau 30 dalam bab kalau Januari dia berapa hari? 31 ada, 30 ada, 29 ada, 30, 31, 30, 31 tak ada, 31. Jadi tu banyak hari kan? Nampak? Itu tak boleh kena ambil faham. Dalam bab bulan-bulan Islam, pakai bulan Islam. Muharram, Syawal, bulan tu kiri. Jangan kira Januari, Februari, akhir sana. Dan lain-lainnya daripada kitab Sabilal Muhtadi. Kitab itu. Kitab lain. Dalam kitab Buriyah Mutasyidi Kuasa. Kitab Arab. Tapi kita tak pakai. Bawa teropong ni. Jadi macam adat lah. Kalau satu kampung di Terengganu. Masuk musim banjir. Kat banjir dia buat pesta. Pesta apa? Pesta main bola 7-10 pasukan kampung. Pesta dengan ada 4. Masuk dekat ada banjir dia main bola. Jadi adat lah kampung tu. Jadi hak kita tengok ni, hak buat teropong-teropong ni dah adat dah. Ada dah adat sampai okey, nak tengok teropong nak tengok anak muda bulan Ramadan dia panggil dia adat lah. Adat kebiasaan. Tapi kalau hukum dia, nak pergi bekah, ni cerita bekah, bukan cerita bab lain. Lalu, tak boleh. Tak sah kerja posting. Ni
tak rekod kata kita bukan gunakan kita. Ni ulama dah ambil, dah buat lama lah. Masalah. Tiada wajib kita puasa Ramadan dengan kata munajim. Munajim ni nujum. Tukang nujum. Iaitu siapa munajim ni? Orang yang tahu sehari bulan dengan melihat bintang-bintang. Tapi bukan nujum hak kita tengok atuk ahli nujum tu. Kita pegang tangan mu ni 42 mu jadi kaya ke? Dia pegang. Mu ni kan anak raja ni. Itu tukang gilik dah. Pasal dalam bab ilmu falak, dalam ilmu nujum ni, ada perselisihan pendapat ulama yang mengatakan boleh belajar ilmu falak dan ada pun kata tak boleh belajar ilmu falak. Kita nak ambil yang mana pun boleh. Contoh kata sihir. Sihir ni ada ulama berselisih pendapat kata boleh belajar sihir dan tak boleh belajar sihir. Jadi kalau 10 orang pendapat ulama, mana 9 kata tak boleh belajar sihir, 1 saja yang kata boleh belajar sihir. Pasal apa kena belajar? Tok Kodi kena belajar. Bukan kita. Kita je ayam ni tak boleh belajar sihir. Tok Kodi boleh belajar sihir. Pasal apa dia boleh belajar sihir? Kerana ada berlaku di antara manusia yang belajar sihir, dia balas sihir dulu, dia balas sihir dulu. Dia tak balas, dia mati dulu. Jadi ada Tok Kodi tahu, dia ni membunuh orang ni menggunakan sihir. Jadi Tok Kodi boleh hukum bunuh dia guna sihir. Tu ada ulama kata boleh, satu saja. Tapi orang yang belajar macam ni, Tok Kodi ni sakar apa? Nah, bukan macam kita. Baca kitab besar-besar. Mana dia amalan ni jangan kira. Bulan Ramadan ni saja dia bulan jangan kira macam kita. Tak. Kita baru jaga juga. Tengok bola. Tengok diri. Tu. Mana kata orang akidah yang kuat dah. Kukuh sungguh. Baru boleh belajar benda tu. Contoh kata ilmu falak tu. Ilmu falak ni ilmu kaji bintang ke? Ilmu astronomi ya. Ilmu zaman sekarang kita tengok. Macam dulu ada ulama besar kita di Nusantara ni, di Pulau Pinang, Abdullah Fahim. Dia pakai ilmu falak. Hebat dia. Jadi tak boleh pakai nujum. Kau kaji bintang. Pasal nanti kata man ata arrafan. Siapa-siapa yang datang arraf. Arraf ni tukang giling. Au kahinan atau tukang nujum. Pakai jenis pakai daun pakau, daun seluruh. Neng pong. Ni elkok. Ni sak split. Ni apa nasak? Ada sak elkok, sak demel ada semua orang ada tidak ni. Ni mu. Ni mu cak ayam ni. Itik nombor 2. Jeng. Ini dapur naik J. Dapur K ada dia punya tu kan. Dia punya tengok video betul lah. Dia kata, aku yakin semua ni. Aku akan jadi kaya. Dengan Tok Nujum ni. Selalunya opera Chile dia ada benda tu. Tok Nujum ni. Tapi kan siapa yang datang dia ni, dia percaya dengan kata macam ni. Fasadaqahu bina. Maka memperbenar orang tadi bima dengan barang yakulu berkata oleh Tok Nujum tadi. Macam kita bilang ni itulah tak beli yang batu. Kawan ini batu banyak murah ada RM10 batu tu kan. Dia kata ini batu ada banyak azimat lah. Boleh minta apa macam ni, minta batu dulu pun dia orang tukang beli tu. RM10 dia jual. Dalam kali syuting ada masuk dalam longkang batu.
Sebab kita percaya cakap dia. Nabi kata, faqad kafara. Maka sesungguhnya telah kafir bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kafir dengan barang yang diturun di atas Nabi Muhammad. Mana Quran. Mana kafir dengan Quran. Pasal perkataan-perkataan yang sahih, perkataan-perkataan yang benar ialah Quran. Lain daripada itu tak ada benar. Lain daripada sunnah hadis Nabi. Nampak? Jadi kita khabar dulu. Ada masalah. Dan dia ada wajib kita puasa. Jadi kita bertiap wasiat pada hari ni lah. Saya ni pun khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ni lemah. Jadi apa-apa yang baik tu buat ambil. Yang jahat daripada saya tu jangan ambil. Pasal manusia ni kadang-kadang dia berubah. Dia bukan orang yang bijak pandai, dia orang yang ahli mengenal Allah Ta'ala. Kalau ustaz cak ayam macam kita semua ni, dia banyak perangai dia. Jadi kalau yang baik tu memang daripada Allah. Tapi kalau ada perkataan baik yang saya sebut tu, tak tu ambil. Perkataan yang tak baik yang saya sebut tu, tak perlu ambil. Hak tak baik. Kalau rasa tak baik pun tak mau ambil, hak baik pun tak mau ambil, tak ada masalah. Cuma kita mari dengar, tak mau ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Jadi mari dengar, mengaji duduk sini lebih baik daripada kita mayang 1000 rakaat semalam. Dengar mari mengaji. Jadi saya minta maaf banyak-banyak dan saya mengucap selamat hari raya kan. Dekat hari raya ni pasal saya mungkin saya balik dengan ni. Lepas tu, kalau rasa kita ni beli mahal RM60, kalau nak berhenti setakat ni tak ada. Tapi kalau rasa nak berhenti pun tak ada masalah. Kalau rasa nak buka juga kitab ni, tak cari orang lain pun tak ada masalah, tak cari siapa-siapa ustaz pun tak ada masalah. Kalau saya tak boleh, contoh kalau nak panggil saya lah contoh. Kalau maghrib ni memang tak ada uang. Saya mengajar sampai kulim, sampai grid, sampai mana. Jadi tak ada masih. Yang boleh kuliah subuh ni pun, kalau panggil subuh, hari Ahad saja. Hari lain, bagi ustaz lain. Kalau nak saya lah. Kalau tak mau saya pun tak ada masalah. Saya pun bukan tak sangat ni. Saya pun tak reti. Tunggu. Kalau saya reti, tak apa. Saya tak reti. Saya baca benda yang ada dalam kitab. Kalau apa perkara yang terwajak daripada mulut saya tak betul, satu saya maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi, saya minta tuan-tuan, akak-akak, selalu yang akak-akak ni kan, makcik-makcik kita pula perempuan banyak punya dia ustaz ni, mari kata kat kita. Bukan nak kata, nak bagi tahu. Jadi, saya minta maaf banyak-banyak lah. Kalau saya ada melakukan kesalahan sengaja ataupun tak sengaja, saya minta akak-akak, tuan-tuan semua, maaf saya. Kalau ada kesalahan tua-tua berlaku, kalau ada, tapi tak ada. Kalau ada, sebelum tua-tua berlaku kesalahan itu saya dah maaf dah. Tak ada masalah bagi saya. Tadi saya takut yang dia. Itu saja. Takut saya yang melakukan kesalahan. Itulah saya minta maaf banyak-banyak. Tapi kita harap macam ni lah. Pada bulan Ramadan ni kita rebutlah peluang ni. Pasal Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Inni a'faitu ummatan Muhammadin. Sesungguhnya aku telah berikan kepada umat Muhammad ni nuraini, dua nur. Dalam bulan Ramadan ni, mana kata Allah Ta'ala bagikan
kepada umat Nabi Muhammad nur. Dua nur. Nur ni nur Allah. Nur sebut nur memang hebat cahaya. Contoh kita nak buat bandingkan cahaya ni kat rumah kita ada tingkap. Ada jendela. Masa kita buka tingkap tu ada cahaya matahari masuk kan. Gelap-gelap. Apa tak nampak? Apa dekat situ lah, keluar matahari tu nampak hak kita, bini kita tepuk mata. Naik abu. Nampak? Hak belah ni tak nampak. Belah saya tak nampak. Masa nur ni, dia menunjuk kepada hakikat sesuatu. Jadi dia hebat tu. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad dua nur. Pasal apa? Likaila yadurruhum zulumatani. Supaya bahawa tidak memberi mudarat akan mereka itu umat Nabi Muhammad oleh dua kegelapan. Oleh dua bahaya kegelapan. Hebat umat Nabi Muhammad ni. Pasal tu Nabi Ibrahim pun nak jadi umat Nabi Muhammad ni minta. Ya Allah, ya Tuhan ku, aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Pasal tu kita sembahyang ada orang ni tahiyat Ibrahimiyah selawat tu. Yang Nabi, yang Allah Ta'ala terima dua. Hak kita masyhur, kita tahu ada umat Nabi Muhammad ni, Nabi-Nabi ialah Nabi Isa. Dia nak jadi umat Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala tunaikan dia jadi umat Nabi Muhammad. Dia masa dia akhir zaman, dia turun balik, dia turun di Mekah. Jadi yang jadi imam ketika itu walaupun dia Nabi ialah Imam Mahdi. Bukan dia. Mana kata Imam Mahdi syariat Nabi Muhammad, Nabi Isa dia syariat dia sendiri. Tapi pasal apa? Nabi Isa duduk jadi makmum. Padahal dia Nabi. Menunjukkan Nabi Isa ni umat Nabi Muhammad, dia ikut syariat Nabi Muhammad. Aduh. Jadi Nabi Allah Ta'ala bagi dua nur kepada umat Nabi Muhammad yang tidak akan jadi mudarat kalau mereka ikut dua nur ni. Pasal kalau tak ikut, dia akan dapat mudarat, dua mudarat. Dua mudarat kegelapan. Zulmah. Nabi Musa tanya, Manurani ya Rabbi, apa dia dua cahaya tu ya Rabbi? Sikit ajak tengok. Cuci lepas tu. Apa gini? Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, Faqala Allah, maka berkata Allah Ta'ala, Nur Ramadan, cahaya di bulan Ramadan. Nur. Keimanan. Kita taat sungguh, kita puasa ni kerana Allah Ta'ala. Nur. Yang kedua, Nur Quran. Dan Nur Quran. Kita pegang dulu. Kita ambil ke buku hati. Itu nur. Kalau kita bawa ni, kita pegang nur, tak ada bahaya. Dua kegelapan. Lepas tu Nabi Musa tanya lagi. Ma zulmatani ya Rabbi. Apa dua kegelapan? Wahai Tuhanku. Kalau mereka tak ambil nur Ramadan dan nur Quran ni, apa kegelapan yang akan dapat oleh umat Nabi Muhammad? Nabi pun Allah Ta'ala berkata, Zulmatul kubri. Mana gelap dalam kubur. Mana payah dalam kubur. Yang kedua, Zulmatul yawmal qiyamah. Mana gelap pada hari kiamat kelak. Ini kita takut. Kita nak mati. Kalau kita tak mati, siapa nak jadi baik? Tak ada orang nak jadi baik ni. Tak nak mati. Nak jadi jahat sekali. Nak jadi gangster. Nombor satu dalam dunia. Bos. Kalau kita tak mati, tak ada hisap. Tak ada masalah. Tua lah beramal. Tua. Bukul lapuk ni dekat kepala tu. Kepala lutut lah. Kepala kita ni. Tapi gangster. Tak ada boleh buat. Tak ada masalah. Masa tak ada mati. Siapa nak jadi baik? Tak. Bukan jadi gesture nombor dua. Gesture nombor satu dalam dunia. Semua kita tak, hak kita habis. Tapi pasal ada kematian, ada hisap, hak ni kita takut. Pada tu kita kena jaga undang-undang syariat din agama ni. Pasal agama ni peraturan hidup. Macam lembu, dia ada kandang ni. Manusia, dia ada kandang-kandang dia. Bukan boleh litah kandang ni. Itu saya nak cerita. Jadi, kalau nak sambung terlepas.
Kalau tak mau sambut, tak mau sambut ke depan juga. Allah Allah.